Hello everyone, Nisa here. Orang dari Bahasa. So hari ni saya nak buat konten yang bersambung. So hari ni saya tibalah masa saya untuk pergi tukar baju raya Rocky. Sebelum nak raya ni kan, dia pun nak raya juga. Jadi saya dah siap-siap untuk hantar kereta saya kat tempat tu lah. Tempat nak rap tu lah. Saya tak tahu nak sebut macam mana tempat tu. Dia je K-A-N-Y-E. Kanye. Tak tahulah saya. Tapi saya nak buat kat situ hari ni sebab saya dah DM banyak tempat. And ada yang kena order colour, ada yang kena lepas raya, ada yang tak reply langsung, ada yang tak reply juga. Lepas tu ada yang tak ada colour. So saya dah give up dah sebenarnya sebab saya nak buat kat tempat ni lah juga Kanye tu. Lepas tu dia cakap available slot 29 hari bulan. Time tu orang balik raya dah 29 hari bulan. Lepas tu saya check lah kat lain pula, tanya gini saya nak confirm dah tu. Pak dia cakap kena order 5 kena hari. Dah masalahnya nak raya dah ni dah 20 hari bulan. So saya nak pergi hantar kat situ lah. Tiba-tiba hok Kanye tu check saya mula. Oh, saya boleh adjust untuk awak ni. Okay, thank you lah sebab adjustkan untuk saya. So barulah pagi tadi saya menangis sikit sebab kereta saya tak sempat siap sebab kena buat lepas raya sebab tak ikut plan saya lah. And last sekali Allah gantikan dengan rezeki yang lain lah kat tempat lain pula. Dia kata boleh je bla 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 tu. So sekarang ni saya nak gerak pergi servis kereta dulu. Lepas tu baru saya nak pergi hantar kereta. So video ni memang akan bersambung daripada hantar kereta, ambil kereta and the reaction, insyaAllah. Reaction macam tu lah. So tanpa membuang masa, jom kita gerak. Let's go. So guys, sekarang kita dah sampai dekat kedai wrap apa semua. Saya takut dah, saya seorang puas. Kita nak hantar kereta je and then terus balik. Saya pun barai untuk cukup tidur apa semua. And malam ni pula kerja. Jadi saya kena settle cepat-cepat lah sebab sekarang pun dah pukul 4 suku kan. Siang anak kat rumah saya tu ada anak bolu dia pun nak makan lapar, nak buat puasa lagi. Jadi kita settle sekejap. Okay guys, so hari ni tibalah masanya untuk saya ambil kereta. Tapi tadi saya dah ambil kereta saya dekat tempat saya rap tu lah. Tapi agak sedih sebab saya terlalu rushing dan kedai tu dah tunggu saya lama sebab jam 2 jam daripada Cyber nak ke Petaling Jaya, sangat jam 2 jam. So saya dah pergi ambil. Saya pun tak ada buat video ke apa dekat kedai untuk saya ambil. Tapi jangan risau, saya akan payungkan untuk korang dulu sebelum AI team tengok kereta saya. So saya pun akan reveal sekali dengan rem saya yang tukar hari tu dengan Adam dalam konten yang ni. Okay, so mempersembahkan colour baju raya Rocky untuk tahun 2025. Let's go. Yang let's go tu tak payah ambil lah. Mempersembahkan tu, pum, tunggu masa.
guys, so sekarang saya nak pergi ambil kereta sebab sekarang dah habis shoot. Macam biasa saya minta tolong Aira untuk take over konten saya lah daripada reaction budak-budak AI. So kereta saya kat belakang tu je, My Rocky. So saya tak tahu lah macam mana reaction orang sebab kali ni colour biasa je, bukan colour unexpected ke apa. Kata kereta raya sebab tengah malam ni dia tak nampak sangat, tak nampak jelas sangat pun colour colour dia. Dia kalau tengok macam colour merah ke bawah lampu putih-putih kuning, tapi sebenarnya dia colour ruby purple. Ruby purple ni purple yang gelap. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Kereta saya sepoh, saya cakap awal-awal kereta saya sepoh sebab barang terlalu banyak dalam kereta. Jadi kalau dibuka bonet ke buka belakang ni ke memang sepoh habis lah. Aku sekarang ni nak review colour je, bukan nak review kereta baru ke macam ni. So bismillahirrahmanirrahim. Gitulah. Okay, so now kita tengah menunggu reaction kereta Nisa untuk Adam Nazri. Adam rasa Nisa bawa kereta, Nisa tukar kereta colour apa Adam? Tukar kereta? Ya. Dia tak tukar kereta, dia pakai BMW. Ya, colour apa Adam rasa-rasa? Colour apa? Ya. Cuba teka. Aduh, Adam ni spot lain dah sikit. Mungkin colour biru lah sebab biru? Dia punya warna biru. Okey, Rina rasa kereta Nisa colour apa? Kereta Nisa? Ya. Ada tu warna apa? Putih kan? Putih? Orange. Ya, betul kan? Dia rasa bridge orange. Brick orange, aduh. Warna seluarnya tadi kuning. Mana? Kau rasa kereta Nisa colour apa? Black. Black. Okey, untuk awak, hang rasa kereta Nisa colour apa? Black juga awak, black. Mana? Kereta apa? Kereta apa? Dah, biasa-biasa guys. Biasa-biasa. Kereta siapa ni? Bukanlah apa. So this is my POV view lah. Saya dapat macam ada orang kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada situ ya. Tu la ilaha illallah. Yang ni red purple ke ni? Gambar lagi. Ada warung gold. Hai, warung gold. Tertinggal. Warung gold. Sotong. Rasa lain daripada yang lain lah. Wih. Ni uptown ke? Pia marah, Pia. Jangan bawa macam tu sayang, tak baik. Sayang. Thank you Tak masalahnya sekarang ni owner kat sini yang ni pula cacah pula. Kau pula yang cacah pula So ni kita Kereta saya mah. Ni kereta saya. Macam apa tahu? Puan review kita puan. Kereta ni murah je. Review kita puan. Kereta saya. Kereta saya. By the way, duit saya kumpul selama 6 bulan. Dan inilah duit hasil kereta saya. Weh. Awak saya Awak gila lah, awak gila gentle tu. Dia colour ruby purple. Purple gelap lah. Weh, kau dah pay. Bukan, ruby purple. Kereta ni. Weh, kereta weh, congrats. Akan beli kat saya hadiah. Mana? Wah, congrats Zaman. Weh, sama colour. Tunjuk dekat situ loh, Man. Sama colour. Mak akan beli kat aku lah. Dia colour ni. Ada tak? Terima kasih Mak kan beli ni untuk saya. Oh, rem baru lah. Weh. Rem mahal ni. Oh. Rem mahal ni, rem mahal. Rem apa ni? Rem apa namanya? Rem. Tak tahu lah, rem apa? Sebab tahu. Rem 19. Rem apa ni? Rem apa? Tahu aku puas apa nak apa. Oh, ni namanya. Bukan M3 punya. M3 punya kan? Oh, ni namanya M3 guys. Itu aku punya. M3. Itulah. So
aku combine lah dengan colour hitam. Aku main hitam. Tapi lawa. Lawa. Sebenarnya saya macam ni, kereta dia biji colour macam ni. Wow, pinky. Tapi colour ni memang susah nak dapat dekat mana-mana kedai kan? Oh my god. 5 kedai semua tak ada. Lepas ni Nisa dia akan tukar lampu pula. Lampu jelatok. Dia nak buat lampu macam tu. Ya, lampu jelatok. Pink, cantik kan colour pink. Wah, cantik dia warna pink. Ya, apa ni weh? Mungkin sebab malam kan. Kau gerak Nisa. Ya Allah Nisa, ya Allah. Tapi kau kena rendah sikit lah. Lepas raya okey abang kena. Kita buat lampu, kita buat exhaust. Tapi lampu ni okey ke adjustable. Saya nak pakai adjustable sebab kalau pakai space port dia original. Tak sedap. keras. Just sebab kau boleh setting, kau pakai all-link. Kau buat apa jari? Mana kita main? Dia warna biru standard juga. Sebab kau kena ingat kau nak naik atas. Apa ni? Tuan di luar. Ya. Yang di dalam tu. Ada siapa kat dalam ni? Aku rasa yang tu lah owner dia. Mana owner dia? Kau cakap. Benda rekod. Cakap lah. Tempat cuci kereta yang bagus. Okey, apa dia? Dia detailing yang dalam ni akan nampak clear, nampak betul-betul clear. Ni kan nampak macam berhabuk kan. Ada tempat tu akan di-clear gila babi macam tu. Dalam tu malam gila wah. Kat mana? Racun lagi. Kat mana? Dekat cyber. Takkan tengok colour je, tengoklah rem. Aku tukar rem kot. Tak. Tak, saya ingat dia buat accessory tau, tapi dia rap. Tak, saya rap je kat sini. Dia main colour hitam. Kalau dia sekaligus ni nampak bosan. Betul. Dia kena main colour. Nanti kau ni. Ni pun aku cat Datuk. Ada colour merah biru. Aku suruh dia tu. Betul-betul. Dah. Aku cat terus. Kau dah lepas dia kau ni. Atas bar ni, warna kuning ke, merah ke, nampak ganas sikit kereta. Ada. InsyaAllah. Balik-balik. So lepas ni guys, kalau tengok lampu saya tak coating, saya memang betul-betul lampu original lagi. Lepas ni saya akan tukar lampu macam kereta Datuk. Main LED Datuk And kalau kita tengok kat sini 4 jari. Saya akan tukar kepada 2 jari je. Kita pakai adjustable, kita pakai skirt. Dan juga kita akan buat exhaust nanti. Kereta dia. Ya, tak letak lagi. Lift depan, skirting. Itu pun okey lah. Apalah lepas ni Ya. Banding ni. Okay, bye-bye. Thank you korang. Thank you Datuk. Thank you semua. Thank you New Gen. Thank you Ihin. So guys, kalau korang tengok konten saya macam tu lah. So banyak lagi benda yang saya tak sempat nak buat. Sepatutnya saya akan tukar exhaust dengan saya akan tukar adjustable dulu sebelum saya wrap. Tapi malangnya saya tak pergi pun kedai tu. Saya tak pergi tanya apa semua. Hai Syah, Saya bangga dengan kereta awak. terima kasih. Terima kasih. Malulah. Macam Barbie sangat-sangat. Sepatutnya Nisa nak buat kali ni lah Aisyah. Tak, Nisa pernah tunjuk kat Aisyah ada kalau apa Nisa nak buat warna pink tu. Aku shopping ni. Jadi merah. Yang ni nanti saya akan masak. Memang betul-betul saya nak ikut sebiji macam ni. Tapi apa ni Rupi Purple. Rupi Purple. Raya punya kereta ni. Ya, baju raya dia. So guys, habis-habis. Apa tak puasa dah kau? Puasa. Tak goyak. Lalu, dah rap lah. Tapi lampu spoil gila. Tak tukar lagi. Okay. Ada komen tak? Jujur lah sebab saya tak tahu bab-bab rap kereta ni. Dan tak pernah minta pendapat pun kan? Aku tanya dulu Dia bodoh ni. Baru pun pilih colour camellia. Patutnya saya pilih colour ni. Okay. Tapi semua kedai tak ada hot ni. Lepas tu dia macam ada kedai yang ada tapi dia reply palau-palau gitu. Jadi macam kita buat mana ada je lah. Dia kata ada seakan-akan gini. Lepas tu dia pun bagi pilihan 4 colour tu. Lepas tu Nisa pun pilih hot ni. Kenapa mu pilih colour gini? Kenapa sebab, nak colour gini? Kenapa chameleon? Kenapa chameleon? Chameleon tu apa? Chameleon ni dia 2 tone. 2 tone. Sebab Tengok ni tak, dia 2 tone. Lalu dia jadi macam warna merah. Dia macam rainbow punya style sikit. Tak tahulah pula. Kita rasa kita comel, kita pilih. Comel lah? Tahu tak?
tahu. Mutak dia tanya pendapat aku sebab ini bukan colour aku. Macam colour aku ni, bagi aku BM sinonim dengan colour putih. Colour-colour yang okey Kalau lelaki aku bagus lah. Kalau lelaki aku bagus lah colour ni. Tapi sebab aku jadi bagi aku tak ada masalah. Baik. Saya jujur lah, Wop. Oh, lupa. Kau pun kayak milion. Kita tengok kita kan dia. Dia orang terracun dengan colour kereta aku siap. Itu lagi lawa tengok ini. Dia nak tunjuk BM dia. Dia Gucci. Rupi. Mana ni? Final Fraud juga? Kanye. Tambah sikit. Lepas. Tengok skirt kita. Nak tunjuk juga kereta dia. Alah. Lepas raya. Dodan dah. Depan dia ada skirt. Depan dia ada. Tepi dengan belakang dia berhubung juga. Kena tak lagi. Lepas raya InsyaAllah. Untuk orang yang terakhir sebelum saya outro. Aku cok mula-mula ni. Aduh, dia cok. Astagfirullah. Tapi masam sikit. Masam sikit. La ilaha illallah. Bila mau ambil ni? Aku tak tahu pula. Anjay. Dia ambil siapa? Nak reveal ke? Kenalah colour ni dengan mu sebab dia main apa? Purple hitam kan? Tahu tak aku tak suka colour pink ke, colour macam ni ke. Sebenarnya aku nak buat colour lain. Aku nak buat dark. Pink tak. Benda tu pakai. Aku unexpected lah aku. Dia melambangkan seorang perempuan lah. Ya ke? Perempuan yang ganas lah. Atau kalau membawa auto dia lembut lah. Yes. Macam mana? Like Sally. Dia kena lah. Tapi mungkin kena make up sikit lah. Ya, lepas raya. Jatuhkan sikit kereta, rendahkan sikit kereta. Jatuh. Lepas tu ni skirt. Side skirt. Depan sikit. Lampu nak tukar. Mantap. Lepas tu ni bagi duit kat aku. cover hot tajam tu. Rolling dengan setan tu. Bagi duit kat aku deh. Boleh. Lepas tu apa lagi? Lapu. Tail lamp. Mu kena tukar. Apa lagi? Power kena tukar. Power? Tukar. Aduh. Yes, tukar dia. Aduh. Dia ada. Depan apa? Depan kita. Depan gitu pula macam kata dia. Aduh. Dia biar orang kata apa? Ada animation. Gana. Tunjuk sikit kat Gana. Ni. Headlamp dia. Ni dia LED. So lagi menyelah lah kata. Uish, berapa? Weh, berapa? Oh, ni kalau mu tak kata mu ada apa kena lah. Kena. Pink juga tak. Pink. Okay lah. Thank you, Mak. Mantap Nisa. Aku bangga dengan mu. Congrats. Thank you lah. Dia banyak Datuk suggest colour untuk aku benda, tapi agaknya colour hot tu tak ada. Ya, memang betul-betul susah. Dia kata kalau cat ada. Cat ada. Red memang tak tahulah, kena order dulu gitulah. So tak jadi kelabu duit. Okay guys, so konten saya sampai di sini saja. So kalau korang ingat tahun lepas masa puasa juga saya review kereta masa birthday saya 5 hari bulan 4, dan inilah kereta pertama saya. And cukup, tak nak cakap cukup setahun pun, lagi beberapa hari lagi nak cukup setahun. So saya tukar baju dia pula untuk raya. So setiap kali raya, setahun sekali saya akan buat pembaharuan lah gitu. So dia macam Rocky tak kosong lah. So guys, konten saya sampai di sini saja. Korang jangan lupa like, comment, subscribe and share. Thank you semua orang yang support member AI and korang makan. Okay, kita jumpa. Mungkin ni last konten saya sebelum raya kot. Selamat Hari Raya. Mungkin kamu nak buat konten bagi duit raya. Hey, sabar khabar. Alih. So guys, kita jumpa di next content. Bye bye. Assalamualaikum.